Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nak terangkan dekat sini apa fungsi statistik. Okey, statistik ni merupakan fungsi yang powerful untuk kita tahu apa keadaan yang menentukan jualan. Okey, first kita tengok dekat 7 hari ni. Dekat graf ni kita akan nampak garisan warna merah ni menunjukkan jualan. So kalau garisan warna merah ni tak ada jualan, dia akan ada pada paras kosong lah. Macam hari Isnin, Selasa ni ada jualan. Jadi dia menunjukkan graf garis yang ke atas. Okey, so dekat hari Isnin ni, apa yang berbeza dengan hari lain? So tengok dia punya klik dia. Klik dia lebih daripada 23. Sama juga dengan hari Selasa, klik dia lebih melebihi 23 klik. Bererti jika pada hari tersebut lebih 23 klik, keberangkalian untuk menghasilkan jualan tu tinggi. Jadi bila kita dapat baca graf macam ni, kita akan berusaha untuk tingkatkan klik untuk hari ni. Contoh hari ni, hari Rabu. So kita tengok graf hari Rabu masih lagi macam mana? Kosong. Sebab itulah tak ada sale. Jadi kita kena aktif untuk post sehingga melebihi 23 klik. So jualan ni dia tak akan berlaku tiba-tiba. Dia ada dia punya data dia. So kalau based on 7 hari data yang kita tengok daripada sini, daripada page demo ni, untuk hari Isnin dan hari Selasa yang melebihi 23 klik, barulah berlaku jualan. Dekat situ kita kena ingat balik dekat mana kita post. Berarti dekat situlah yang menyebabkan jumlah klik tinggi dan berlakunya jualan. Klik tinggi ni juga menunjukkan ada orang yang berminat dengan iklan kita dan dia klik link orderlah kita. Okey, semoga tips ni bermanfaat. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.